Untuk video kali ni, Along beli Kinder Joy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kinder Joy. Obses. Mama tadi Uma dapat ni. Uma beli ni? Uma dapat ni? Oh. Uma tak dapat dah ni super. Uma beli 1. Along beli 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak tau. Duit Along banyak kan? Banyak. So, kita beli Kinder Joy. Kalau korang tahu Kinder Joy ni harga satu ni berapa? Kalau korang tahu, komen. Kita ada yang lelaki saja. Only for boys. For girls tak boleh. Sebab Kinder Joy blue. Blue only for boys, not girls. Tapi ada pink. So you boy or girls? You boy or girls? You boy or girls? Boy ke girl awak ni? Awak boy! Allah, nak claim diri boy pula. Jom kita buka satu persatu korang. Dia paling bising, Tengok tu. Saya make ada. Oh, ada ni semua ni. Kita buka satu persatu. Dan kita tengok mainan dia ni sebenarnya sama ke tak sama. Setiap telur ni mainan dia lain ke? Berbeza ke? Macam mana? Aku cakap pun tak betul dah ni. So, jom kita buka satu persatu. Along buka dulu. Yang ini. Sama je. Semua gambar ni sama je. Setiap gambar depan ni sama je. Ini dulu lah. Tak ada beza pun. Ada dua-dua ni. Oh, sama je. Memang. Sama. Oh, ibu itu. Sama. Sama je. Memanglah. Okey. Ingatkan ibu ambil dua-dua ni. Yang ni. Oh, dia lain. Oh. Kat sini ada dinosaur warna coklat. Yang ni binatang warna pink. So, dekat depan ni dia dah tulis. Patutlah murah. Kalau benda ni RM5 lebih, tak adanya lah Along nak beli sampai 8 ni kan. Ni murah je korang kat Niso. Sebab dia dah siap tulis. Sebab dia dah siap tulis kat sini. For sale in India only. Blue edition India only. Kena Badan kita ada kasih. Ada kasih. Kasih. Cakap kasih nak Kinder Joy tak? Saya ambil. Kasih nak Kinder Joy tak? Nah, kasih nak. Kasih nak tak? Ambil kat tangan ibu. Kat tangan ibu ambil. Nanas sudah. Bagus tak nak lah. Dia ni bagus lah. Dia tak nak lah. Dia bagus lah. Emang aku salah apa ya, Kak? Atau kita punya masalah? Atau kita pernah saling kenal? Ya udah, aku minta maaf duluan ya. Geram juga. Kesian dia. Kak, ini ke ibu ni? Ibu dulu. Ibu ni. Tengok ibu. Ya. Apa tu? Kita dapat ni. Mana gambar dinosaur tadi? Dinosaur tu dia masuk dalam ni lah. Bola-bola je. Alah. So, yang kedua Dinda akan buka. Kita akan buka sikit je. Nah, dia buka. Wow! Binatang ni kita panggil dia Dinda tak tahulah. Binatang gonggok. Binatang gonggok. Ni dia boleh terbang. Tengok ni. Cu. Tekan belakang ni, waktu dia terbang. Nyek. Kita tekan. Nyek. Kamu nak tekan? Ni, belakang ni tekan. Okey, ni telur yang ketiga. Wow, binatang berwarna kelabu. Apakah dia? Ketiga, ini mainannya. Alah, aku rasa macam aku nak buang je mainan-mainan ni. Menyepah. Tengok ni. Mana nombor 1? 1, 2, 3. So, ini yang keempat. Alamak. Terbuka habis dia nak buka. Okay. So, telur yang keempat kita dapat ni korang. Dah buka sudu. Sudu.
Ini lain dah, ni main dia lain. Lepas sini, jom kita pasang. Makan. Ini keempat. Ni keempat, betul. Ni keempat. Comel. Yang keempat ni cute. Boleh buka. Lepas tu dia mengamuk. Wow. Macam tu je. Boring. Tadi saya juga je. Dia macam ni. Kitchen. Tarik. Dina dah Okay, pandai lagi. ibu. Oh, Dina dapat ni. Cuba teka ibu dapat apa? Sekejap. Dapat. Dina dapat ni. Wow, lagi besar. Akhirnya kita dapat juga watak lelaki ni. Ada ni. Boleh colour-colour lah yang ni. Betul. Kita beli satu row ni. Barulah boleh dapat yang watak lelaki ni. Selalu kita beli asyik dapat dinosaur je. Kali ni puas hati. Kita dapat semua watak. Nampak tak? Yelah tu. Sini ibu cuba. Dia kantar pembesar. Macam mana tunjuk korang? Tak boleh. Dia macam gitulah. Kita nampak benda tu besar. Telur yang terakhir. Okay, jom kita buka sama-sama. Kita nak makan dulu. 1, 2, 3. Dapat kereta. So kali ni kita dapat kereta untuk dia. Dah siap. Kita punya truck. Ini dia. So sangat-sangat bersepah. So jomlah kita buang. Ni semua memang banyak sampah ya. Buang je. Lukis. Ni. So yang ini korang, Ibu ini. tu awak nak colour biar simpan. Yang mainan-mainan ni korang kita buang je. Boleh tak ibu buang? Okay lah, tak buang lah. Nanti sepah masalahnya. Okay lah, tak buang lah. Ambil lah balik. So sekarang ni kita dah buka semua mainan dia. Sekarang kita nak makan dia punya jajan pula. Sekarang ni ada 8 tau. Banyaknya. Dinda kena makan satu je satu hari. Nanti sakit gigi. Betul, sakit gigi. Jom kita buka. Pertama kali dah lama tau saya tak makan. Selalu Dinda je makan. Ni sebab ada banyak, ibu bolehlah makan satu. Sedapnya. Jom. Cepat Dinda. Cepat. Ya Allah, selama Tadi ni Caca pakai sudu macam ni lah. boleh je. Selama ni Dinda seorang je yang makan. Aku tak pernah minta pun. Kali ni aku nak makan satu ni seorang-seorang. Sedapnya. Patutlah Dinda nak makan je. Sama je rasa dia. Sedap. Betul ni. Dia makan. Sedapnya. Tengok Dinda. Orang yang hari-hari makan Kinder Joy. Tengok Dinda. Macam ni. Tengok gelang guys. Wah, sedapnya. Last tengok yang dalam. So, nampaknya itu je lah konten kita untuk kali ni. Jumpa korang dekat the next video. Bye-bye. Bye. Ciao. Hey, ciao.